Macam mana ustaz boleh jawab soalan on the spot? Boleh tahan gurau dia ni. Banyak dah orang tanya gini saja. Orang ingat ke kita pandai? Dah, mu dak tahu yang aku ni dak pandai sebenarnya. Tapi soalan tu soalan yang mudah. Kenapa soalan mudah? Kerana orang yang tanya tu orang yang dak tahu benda. Cuba suruh tok guru tanya, aku lari awal dah. Lagi. Cuba bubuh depan tok guru, tok syekh, PhD, pakar-pakar. Memang kita lari dah. Gitu je. Oleh kerana yang bertanya itu lebih kurang aku juga. Faham lagi? Jadi soalan 20 tahun dah jawab soalan. Hak tulis duk pusing. Hak tai ayang darah kena baju, tok imam ketuk awal sebelum salam. Faham lagi? Benda yang sama je, cuma cara Allah tu berbeza. Soalan yang mudah. Faham? Dia tidak dikatakan pandai kalau boleh menjawab soalan orang awam. Yang boleh kita kata pandai itu ialah dapat menjawab soalan alim ulama. Jelas? Segi kalau aku tak tahu, aku tak jawab, aku boh gitu je. Jadi mu ingat jawab belaka dah. Ingat aku bodoh ke?